Jadi dia tak perlukan tafsir lagi, dia akan perlukan Quran yang akan Istilah semua orang Arab faham Quran tak betul. Ustaz pernah belajar di Universiti Islam Madinah. Satu kawan dari Lebanon, dia orang Arab, namanya Mahyuddin, orang panggil Mohi. Ustaz kata, kamu orang Arab, untunglah ya, bahasa kamu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kamu boleh faham semua Al-Quran. Oh, dia menafikan. Tak, bukan semua orang Arab faham Quran. Memanglah Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran dia perlu kepada penafsiran. Seperti umpamanya, Ustaz buat contoh ayat tadi, ayat yang dukun ajar pada ayah Ustaz, Alam tarakai. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana Tuhanmu memperlakukan terhadap tentera bergajah? Okey, literal translation kita fahamlah. Allah pernah memperlakukan terhadap tentera bergajah. Tapi kita perlu tahu sejarah tak? Apa sebab ayat itu turun tak? Dihubung kaitkan mengapa Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Dia tak semudah yang kita orang Arab bila baca, betul. Itu sebabnya, kata ulama tafsir, terjemahan Al-Quran ada dua. Ada namanya literal translation, terjemah harfiah, dan ada satu lagi terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah ini, itu yang dibolehkan adalah terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah tak boleh langsung dijadikan sebagai langsung diambil hukum berdasarkan terjemah harfiah. Belajar harfiah boleh, tapi mengambil hukum hanya berdasarkan harfiah tak boleh. Sebab untuk membolehkan mengeluarkan hukum yang disebut istinbat hukum, kita mesti gabungkan dia, ditinjau dari sudut akidah macam mana, fiqh macam mana, sejarah macam mana, akhlak macam mana, asbabun nuzulnya ada, mansuh ke tidak mansuhkan. Banyak ilmu-ilmu alat untuk membolehkan seseorang itu menafsirkan Quran. Ustaz setuju, orang Arab dia lebih fahamlah secara literal, betul. Tapi tidak bermakna mereka faham tafsir. Tak semua. Sebab untuk tafsir perlu kepada ilmu-ilmu lain.